Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini orang dah bertukar daripada sibuk bercerita berkaitan tentang perang di Iran, isu desain dan sebagainya. Mereka sibuk bercerita tentang seorang influencer terkenal, Iman Kamil. Daripada badan kurus keding, masuk gym, badan dah besar, sekarang ni dah pakai tattoo. Dengar kata sekarang ni tak duduk dekat Malaysia, sedang bercuti di luar negara. Sahabat-sahabat, sebelum kita nak ulas isu ni, kita tonton dulu video beliau berkenaan. Okay, video ni bukan video AI. Video ni video betul. Apa yang kau nampak semuanya betul. And ya, aku tahu penuh dengan kejutan kan. Macam terkejut kan. Kenapa kan? Sebab hidup ni memang penuh dengan kejutan kan. Kadang kita tak nak benda tu pun, benda tu akan jadi juga. Benda ni aku rasa kena bagi tahu juga sebab kalau aku keluar pun orang akan jumpa aku, orang akan kenal aku, orang akan tanya aku. Aku pun malas nak jawab banyak kali. Aku pun tak tahu. So daripada benda ni korang dengar daripada mulut orang, buat speculation and everything, biar aku je bagi tahu yang this is real. Ya, benda kat tangan aku ni betul. Siapa yang tahu apa yang aku tengah struggle, apa yang aku tengah hadap, apa yang aku hadap setiap malam, my late night talks, kepala otak aku bising. Aku tahu benda ni akan effect aku punya, benda ni akan jejaskan aku punya hidup, akan jejaskan aku punya career, maybe akan hancurkan, but it's totally, memang dah hancur dah pun. Cuma sebelum ni aku tak zahirkan je, sebelum sekarang aku zahirkan. Ya, benda-benda ni macam samalah juga macam korang pun ada dosa juga, cuma dosa korang tak zahir dekat badan korang, orang tak nampak. Cuma dosa aku ni terzahir pula dekat badan kan, so orang akan nampak. Tapi to be honest, aku dah penat. Nasib baik aku hidup lagi. Tu je aku fikir, nasib baik aku hidup lagi. Kalau aku mati pun, orang still akan mengata aku. So better untuk aku hidup macam ni. Orang still akan mengata aku juga. So whatever, ya, salah tu tak aku. Aku memang jahat ya. Memang aku ni jahat. Memang aku ni memang tak pernah buat baik. And sometimes aku rasa macam hidup ni memang unfair lah. Memang tak adil lah. Kadang kita buat baik, kita akan dapat jahat. Aku buat baik, aku dapat jahat. So buatkan aku rasa macam penat sangat. Tolonglah, aku dah penat lah. Benda ni akan buatkan aku jadi macam ni lah. Dia akan jadi frust and dia akan banyak persoalan yang main kat otak. Macam aku dah buat baik, kenapa aku dapat macam ni? Sebab aku buat jahat je. I'm not saying that I'm going to be a bad person. No, aku just akan jadi macam diri aku yang biasa, macam diri aku yang sebelum ni. Tu je. Nothing much. Aku tak nak cakap banyak dalam video ni. This tattoo pun untuk just my life story. Tak ada simbol gangsterism ke apa ke. No, it's just my life story yang aku takkan bagi tahu korang apa. But it's personal lah for me. Sahabat-sahabat, tattoo ni haram. Haram kepada orang sihat, haram kepada orang sakit, haram juga kepada orang sihat yang rasa diri dia sakit tapi tak mau jumpa doktor. Yang haram, dia tetap haram, dia tak berubah dalam isu ni. Tak boleh bagi alasan, oh saya sakit mental lah, tertekan lah, frust lah, lalu saya buat tattoo, buat benda yang haram. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam satu hadis, la'anallahu ruwashimat wal mutashimat. Allah melaknat orang yang membuat tatu dan yang meminta dibuat tatu. Hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Anda boleh rujuk dalam kitab Sahih Al-Bukhari terbitan Santai Ilmu Publication, jilid yang kelima, hadis nombor 4886. Sahabat-sahabat, hadis ini adalah hadis yang mauquf dengan hukum marfu'. Ia menjadi bukti bahawa dalam agama Islam, bertatu iaitu tanda pada badan yang terhasil daripada proses melarut, mencucuk dan memasukkan warna adalah satu perbuatan yang haram. Sahabat-sahabat, saya membaca banyak komen netizen. Ada yang kutuk, ada yang keji, ada yang kata relax lah, tatu pun. Macamlah orang yang tegur tu dialah terpaling masuk syurga. Sahabat-sahabat, kita kena sedar diri bahawa kita sentiasa wajib menjaga ucapan kita. Apatah lagi subjek yang kita sedang bincangkan ini berkaitan saudara kita sesama Muslim. Nabi SAW sebut, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seseorang Muslim yang sempurna imannya ialah apabila seseorang Muslim yang lain selamat daripada keburukan lidahnya dan juga tangannya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Sahabat-sahabat, jika seseorang mempunyai masalah kesihatan mental seperti mana yang didakwa oleh netizen dan masalah berkenaan bersifat sangat teruk, satu kata celaan boleh menyebabkan penyakit mentalnya menjadi lebih teruk dan tindakannya akan jadi lebih berisiko. Namun dalam masa yang sama, kita tak boleh berhenti sekadar kepada isu kesihatan mental semata-mata. Apatah lagi iman ni, dalam isu iman ni, dia tak pernah didiagnosis dengan sebarang masalah kesihatan mental. Ya, dia memang pernah mengaku, dia dakwa diri dia sendiri ada OCD, tapi tiada sebarang clinical report berkaitan dakwaan berkenaan. Apatah lagi isu tattoo
Satu ni dia tak macam OCD. OCD ialah Obsessive Compulsive Disorder yang membawa maksud seseorang itu mengalami obsesif, iaitu fikiran yang mengganggu diri dia berulang-ulang dalam keadaan dia tak mau pun. Serta berlaku juga kompulsif, iaitu perbuatan berulang-ulang itu dilakukan dengan tujuan untuk meredakan keresahan dia. Contoh untuk OCD ni, dia mungkin terlalu takut kotor. Lalu dia akan basuh tangan dia berulang-ulang kali, atau dia terlalu ragu, was-was, lalu berulang-ulang kali melakukan sesuatu hingga memenatkan diri dia. Itu namanya OCD. Tetapi dalam kes ini, tindakan dia bertatu bukan datang daripada pola OCD. Ia lebih kepada keputusan sedar walaupun mungkin dibuat dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Kena tanya pakar psikiatris berkaitan tentang hal ni. Boleh jadi MDD, Major Depressive Disorder ataupun seumpama dengannya. Tapi saya bukan pakar psikiatri. Saya tak ada kelayakan untuk diagnosis siapa-siapa, termasuk isu iman ke, diagnosis diri sendiri ke, diagnosis orang lain ke. Saya tidak ada kelayakan berkenaan. Bahkan bukan saya saja. Kebanyakan doktor-doktor pun tak ada kelayakan diagnosis. Yang layak buat diagnosis hanyalah pakar psikiatri atau doktor yang bertauliah dalam bidang psikologi klinikal sahaja. Mereka akan buat pelbagai ujian untuk mengesan jenis penyakit. Selepas itu barulah dibincang kaedah rawatan yang sesuai. Ada yang kena makan ubat, ada yang kena hadir sesi bersama psikiatris sahaja, dan ada juga yang kena dua-dua dan sebagainya. Saya juga influencer. Saya juga pernah ambil ujian kesihatan mental beberapa tahun lepas, dan saya yakin kebanyakan influencer akan mempunyai masalah kesihatan mental. Sama ada sifatnya itu bersifat rendah, sederhana ataupun berbahaya. Yang penting ialah anda kena tahu tahap kesihatan mental anda sendiri. Dalam situasi dunia hari ini yang penuh dengan cabaran, pasti ia memberi kesan kepada kesihatan mental kita yang perlu kita semua jaga. Jadi, saya nasihat Iman Kamil ni, dia kenalah pergi ke klinik kesihatan dan minta rujuk kepada psikiatri. Dia tak boleh diagnosis diri dia sendiri. Itu salah. Dia perlu rujuk kepada pihak pakar. Kalau duduk kat luar negara lagi, balik ke Malaysia nanti, buatlah ujian kesihatan mental. Sahabat-sahabat, selagi mana seseorang itu tidak disahkan mempunyai masalah kesihatan mental, saya rasa cukup tidak adil jika kita lebih cenderung memberatkan isu yang belum pasti. Apatah lagi, subjek yang kita sebut ini adalah seorang influencer yang mempunyai pelbagai ciri-ciri yang perlu kita hati-hati. Apa yang kita lebih pasti, beliau telah melakukan satu perkara yang bercanggah dengan agama. Ia dilakukan secara terang-terangan, sedar, secara terbuka dan sudah pasti mendapat liputan yang sangat luas. Jangan tutup perkara yang jelas dengan sesuatu yang tidak jelas, kerana ia akan memberi kesan kepada orang lain. Bayangkan, influencer muda yang sering follow Iman mungkin akan berfikir bahawa inilah jalan yang bagus untuk tarik crowd. Sampai isu perang Iran pun orang rehat sekejap semata-mata nak sembang isu Iman Kamil cecah tatu. Bayangkan, adik-adik kita yang ada masalah kesihatan mental akan berfikir ini adalah satu cadangan yang bagus. Ini adalah jalan keluar daripada tekanan dan kekusutan yang ada dalam kepala otak mereka. Bayangkan, kawan-kawan Iman hari ini sudah pun keluarkan banyak kenyataan yang menetralkan perbuatan Iman dengan alasan dia tertekan dan ada masalah peribadi. So, jangan judge dia. Ini semua musibah yang berlaku hasil daripada perbuatan Iman yang bercanggah dengan agama dan tidak menutup aib peribadi. Saya berdosa. Iman juga berdosa. Saya ada aib. Iman Kamil juga ada aib. Tapi Allah suruh kita semua simpan aib kita, tutup dosa kita. Jangan bagi tahu kepada orang-orang lain. Ini adalah aib, ia perlu ditutup. Sahabat-sahabat, menjadikan perbuatan dosa atau maksiat sebagai satu medium luahan bukanlah satu penyelesaian. Anda tak puas hati dengan manusia, terus-menerus dizalimi oleh manusia. Tiba-tiba anda cabar Allah. Tiba-tiba Allah jadi musuh anda. Allah larang buat, awak buat. Allah larang cecah tatu. Bahkan Allah laknat orang yang meminta dibuat tatu. Anda langgar sekalipun anda sedar. Anda bagi alasan dunia ini tidak adil. Anda marah sedangkan sebelum ini anda nak apa saja Allah bagi. Nak kereta mewah Allah bagi. Nak isteri cantik Allah bagi. Nak keuntungan beribu-ribu daripada hasil affiliate Allah bagi. Ini bukan first lah. Sebelum
ni kalau aku nak apa-apa mesti aku dapat. Kalau aku terfikir mesti aku dapat. Macam sekarang ni aku baru beli kereta. So aku fikir nak beli kereta ni tak lama pun. Dalam less than 1 month. Macam alah nak tukar kereta lah. Pergi tengok kereta, apa proses apa semua dah siap. So aku rasa macam kenapa aku ni bukan baik sangat lah kan. Kenapa aku ni walaupun jarang doa macam tu. Walaupun aku jarang, bukan nak buka aib, cuma nak ambil benda ni sebagai pengajaran. Walaupun macam aku tak berdoa proper tapi aku lintaskan dalam hati aku je. Nak tu, pam aku dapat. Nak tu, pam aku dapat. Bulan depan target nak berapa puluh ribu, pam aku dapat. Terlintas je. So aku fikir kenapa senang macam tu je permintaan aku dimakbul kan. Dah dapat semua, tiba-tiba dapat sedikit ujian, dia lupa habis nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat dia. Terus kata dunia ini tidak adil. Aku buat baik, orang balas jahat. Last Allah yang engkau cabar. Dosa yang engkau buat. Ini salah sahabat-sahabat. Ia perlu diperbetulkan. Kalau setiap kali kita penat, kita letih dengan cabaran hidup, kita pilih jalan yang Allah larang, akhirnya kita bukan sekadar rosakkan diri kita sendiri, dunia kita, akhirat kita. Sebenarnya kita juga rosakkan orang lain yang melihat kita. Influencer tidak sama dengan netizen umum. Anda ada pengaruh yang besar kepada masyarakat. Akhirnya terjadilah proses menetralkan maksiat dengan alasan penat dan letih dengan ujian dunia. Sahabat-sahabat, Allah tak pernah zalim. Sekalipun Allah tak pernah zalim. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali menzalimi hamba-hambanya. Surah Fussilat ayat 46. Bahkan Allah Taala sebut, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan dosa, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Sahabat-sahabat, bila kita rasa sakit, rasa berat dengan ujian hidup kita ini, ingatlah bahawa Allah sentiasa ada bersama dengan kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya, hamba-hamba Allah bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diri Allah, maka sesungguhnya aku dekat. Sesungguhnya Allah itu dekat. Aku memperkenankan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa meminta kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut perintahku dan percaya kepada aku agar mereka dapat petunjuk. Surah Baqarah ayat 186. Sahabat-sahabat, ujian bukan tanda kita teruk atau jahat. Kita buat baik, orang balas jahat, bukan tanda dunia ini tidak adil. Jika kita buat baik dibalas jahat, lalu kita kata dunia ini tidak adil dan Allah tidak baik dengan kita, maka bagaimana dengan para nabi yang lebih mulia daripada kita? Mereka semua buat baik, bahkan buat lebih baik daripada kita. Nabi Ibrahim sendiri diancam dibakar oleh bapaknya sendiri sehingga akhirnya dia dibakar oleh kaumnya sendiri. Nabi Lut dikhianati oleh isterinya sendiri sehingga dia terpaksa lari keluar daripada rumah tempat tinggal dia sendiri. Nabi Yaqub kehilangan anaknya Yusuf bertahun-tahun, dikatakan mati tetapi dia tahu anaknya masih hidup, tidak mati. Orang yang mendakwa itu berbohong. Maryam dikatakan wanita penzina kerana melahirkan anak tanpa nikah. Sepanjang hidupnya menjadi wanita yang cukup baik, cukup suci, tetapi dihina dan dicaci atas perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Adakah anda rasa anda lebih teruk daripada mereka ini? Adakah anda rasa anda lebih tertekan jika nak dibandingkan dengan isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, dituduh berzina dengan Safwan ibn Mu'attal, sedangkan dia adalah wanita baik, baik akhlaknya, baik perlakuannya, baik budi bicaranya, dan tidak masuk di akal dia melakukan hal berkenaan. Namun tidak ada seorang pun yang membela dirinya, sehinggalah Allah SWT sendiri menurunkan ayat 11 hingga 20 surah An-Nur untuk membela Aisyah radhiyallahu anha. Setelah sekian lama dia ditekan, dia tertekan dan berlindung di rumah ibu bapanya. Imam Syafi'i rahimahullah melakukan terlalu banyak kebaikan
tetapi hanya kerana tidak bersetuju dengan fatwa Imam Malik, orang ramai mencaci beliau, mengatakan beliau pemecah belah masyarakat. Beliau dipukul oleh orang yang jahil dan keji. Bahkan ada tokoh agama pada ketika itu yang berdoa supaya Asy-Syafi'i dihilangkan nyawa. Punya tak suka dengan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Adakah anda rasa anda lebih berat ujiannya, lebih banyak buat baiknya, lebih tertekan daripada mereka, lebih ramai orang benci jika nak dibandingkan dengan mereka? Bandingkan pula dengan Rasulullah SAW. Bapa saudaranya Abu Lahab yang dikatakan bergembira dengan kehadirannya di muka bumi, menentang dan mahu membunuhnya. Anak-anak lelaki baginda semua meninggal dunia ketika kecil. Kaum kerabat baginda, orang paling dekat dengan baginda Nabi, membawa gerombolan besar untuk mencelakakan dirinya dan perjuangannya. Baginda Nabi buat baik kepada ramai orang. Bahkan Nabi buat baik kepada seorang wanita Yahudi di Khaybar. Wanita itu panggil Nabi untuk makan di rumahnya, menjadi tetamu kehormat. Nabi hadir bersama para sahabat. Nabi dah buat baik sangat dengan wanita Yahudi ni. Walaupun berbeza pegangan agama, tapi wanita tu racun makanan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi bernama Bishr bin Al-Barra mati kerana makan racun berkenaan. Nabi Muhammad SAW juga sempat mencicipi daging berkenaan, tetapi tidak sempat menelannya. Namun racun berkenaan tetap kena kepada Rasulullah SAW, memberi kesan kepada tubuh baginda. Sehingga beberapa tahun kemudian, sebelum wafat, Rasulullah SAW berkata kepada isterinya Aisyah radhiyallahu anha ketika berada di ribaannya, aku masih merasakan kesakitan daripada makanan yang aku makan di Khaybar, dan kini seolah-olah urat jantungku terputus kerananya. Anda rujuk di dalam buku yang ada di depan ini, buku Ar-Rahiqul Makhtum, buku Sirah Nabi, buku Kisah Agung Perjalanan Kisah Nabi Muhammad SAW, khusus cerita berkenaan pada bab 52 muka surat 684. Adakah hanya kerana baginda seorang Nabi maka baginda dapat mengharungi semua ujian dan bebanan? Tidak. Apabila kita mempelajari sirah, kita mengatakan bahawa tidak. Tetapi alasan yang cukup kuat ialah kerana Nabi dan para orang-orang soleh itu bergantung harap hanya kepada satu-satunya, iaitu Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat, saya kecewa apabila iman menyebut bahawa setelah dia buat baik, dibalas jahat, dia kata, baik aku buat jahat saja. Ini sangat bahaya. Ini bukan sekadar emosi, tetapi ia menyentuh aspek yang lebih mendalam daripada itu, iaitu bagaimana kita melihat agama itu sendiri. Ingatlah, Allah tidak akan pernah mensia-siakan satu pun kebaikan yang kita pernah lakukan. Allah tidak akan sia-siakan. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami tidak akan mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Surah Al-Kahfi ayat 30. Sahabat-sahabat, inilah masanya kita membaca tentang perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW. Kita rasa sukar dalam hidup ini, tapi tahukah kita, perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW lebih berduri, penat dan letih. Hari ini saya mahu kongsikan kepada anda untuk anda miliki buku sirah Nabi Muhammad SAW, buku yang diiktiraf oleh Kesatuan Alam Islami sebagai penulisan sirah Nabi SAW terbaik, bersama dengan buku terbitan baru kami iaitu Sebab Hadis diucapkan oleh Rasulullah SAW dan kisah-kisah aneh ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau beli satu-satu, harga bagi 3 buku ini ialah RM173. Tapi untuk 300 penonton channel YouTube saya, istimewa untuk anda RM155 sahaja. Terhad kepada 300 orang sahaja. Anda juga boleh request untuk dapatkan tanda tangan saya jika berminat. WhatsApp saya sekarang, insya-Allah sama-sama kita mendalami perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW yang luar biasa.